Pernahkah kawan-kawan melihat sebutir permata yang disaluti lumpur hitam? Di mata kita, ia nampak kotor dan tidak berharga. Tetapi, di tangan seorang tukang yang hebat, lumpur itu akan dibersihkan sehingga permata itu bersinar semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Imandi binti Zuhairi berumur 10 tahun dari Sekolah Kebangsaan Muazzam Jaya dengan kod sekolah saya CBA 8036. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi hari ini saya ingin membawa kawan-kawan menyelami sebuah kisah yang sangat menyentuh hati saya. Naskah hebat ini hasil karya Kyuliana Syuhaimi terbitan anak Muslim sendiri yang berhad yang bertajuk Budak Nakal Kesayangan Cikgu. Buku setebal 128 halaman ini bukan sekadar cerita biasa, tetapi ia adalah cermin untuk kita melihat diri sendiri. Mari kita kenali seorang kawan bernama Amin. Di sekolah, semua orang kenal Amin sebagai budak nakal. Dia nampak macam suka buat masalah. Tapi sebenarnya, di sebalik tawa nakalnya itu, Amin memendam kesedihan yang mendalam. Dulu, hidup Amin bahagia. Tapi semuanya berubah jadi gelap selepas ayahnya meninggal dunia. Sekarang, Amin hanya ada ibu Siti. Hidup mereka sangat susah ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Amin jadi nakal hanya kerana dia mahukan perhatian. Kemudian muncul Cikgu Salina. Beliau seorang guru yang sangat tegas, malah digelar Cikgu Singa. Beliau selalu marah bila Amin datang ke kelas dalam keadaan comot dan berbau hanyir. Rahsia Amin hanya terbongkar apabila Cikgu Salina melawat pondok buruk Amin. Beliau terkejut melihat betapa susahnya hidup Amin. Namun, suatu yang sedih berlaku. Sebelum sempat Cikgu Salina menolong lebih banyak, Amin telah dihanyutkan arus sungai yang deras dan buat pergi selama-lamanya. Amin meninggalkan ibu, sahabat sejatinya Ijat, dan cikgu yang sangat terkilan kerana tidak sempat membuktikan kasih sayang. Dari segi fizikal, buku ini sangat cantik dengan lukisan yang menarik. Bahasanya mudah difahami dan setiap bab membuatkan kita rasa seolah-olah di tempat Amin. Mengapa kawan-kawan wajib baca buku ini? Dengan harga RM14 sahaja, buku ini mengajar kita tentang erti empati. Amin tidak nakal kerana benci, tetapi kerana dia tidak tahu bagaimana untuk dicintai. Selain itu, kita dapat melihat betapa besarnya kasih sayang seorang guru. Cikgu Salina membuktikan bahawa walaupun guru itu tegas, itu bukan bermakna mereka benci. Tegas itu tandanya sayang. Guru adalah lilin yang sanggup membakar diri untuk menerangi masa depan kita. Kawan-kawan sekalian, dunia ini sudah cukup penuh dengan penghakiman. Maka jadilah kita pemberi peluang. Melalui kisah Amin dan Cikgu Salina, kita diingatkan bahawa di sebalik setiap kenakalan ada cerita yang belum didengari. Di sebalik setiap ketegasan ada cinta yang tidak terucap. Jangan biarkan kisah ini sekadar menjadi hiasan di perpustakaan. Hayatilah ia dan jadikanlah ia kompas dalam kita melayari bahtera persahabatan dan menuntut ilmu. Kerana pada akhirnya, kasih sayang adalah satu-satunya bahasa yang mampu melunturkan ego dan membina insan. Sekian sahaja berbicara buku daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi.